Okay, assalamualaikum cikgu. Macam cikgu kenal saya lah. Saya Haziq, bekas pelajar cikgu masa Form 1. So hari ni saya datang rumah cikgu sebab saya nak tanya temu ramah lah tentang perkembangan kerja cikgu daripada awal sampai sekarang. Saya cuma akan tanya 10 soalan. Cikgu okey eh? Alhamdulillah sihat. Okey, lagi satu saya nak beritahu lah. Tak payah pula saya perkenalkan. Saya Muhammad Aziz Daniel, pelajar JMT, ambil sarjana muda kaunseling. Dan pada hari ni saya nak temu ramah cikgu beberapa soalan, and saya harap perjalanan temu ramah kita dapat berjalan dengan lancar lah. Okay, so soalan pertama saya cuma tanya latar belakang keluarga cikgu. Latar belakang keluarga saya daripada keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang pekebun, ibu saya hanya seorang suri rumah. Saya mempunyai 5 orang adik-beradik. Saya anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Saya dibesarkan di Batu Pahat, Johor. Okey, soalan kedua saya nak tanya latar belakang akademik cikgu. Latar belakang akademik saya pula, saya bersekolah di SK Sungai Suluh di Batu Pahat. Kemudian bersekolah di SMK Kolam Air Batu Pahat. Dan selepas sekolah menengah, saya menyambung pengajian saya di matrikulasi UPM selama setahun. Dan seterusnya saya menyambung ijazah perekonomian dalam pendidikan selama 3 tahun. Okey, baik. Soalan ketiga saya, apa sejarah pekerjaan terdahulu dan latar belakang pekerjaan sekarang? Sejarah pekerjaan terdahulu dan latar belakang pekerjaan sekarang. Sepanjang saya bekerja, memang saya sebagai seorang guru. Lepas saya belajar di UPM selama setahun, matrik 3 tahun ijazah, saya terus bekerja sebagai seorang guru daripada tahun 1999 di SMK Taman Fajar Sandakan, Sabah selama 8 tahun. Kemudian berpindah ke Melaka sehinggalah kini selama 19 tahun. Kini saya berkhidmat selama 26 tahun. Boleh cikgu justifikasikan tak pekerjaan sekarang? Apa kerja yang cikgu buat? Maksudnya dari segi pekerjaan saya. Dari jawatan cikgu buat apa sekarang? Saya sekarang ni sebagai GKMP Teknik Vocational, dan telah sebelum tu sebagai guru biasa daripada awal hinggalah tahun 2022 sebagai guru biasa, dan banyak megang jawatan lah, contohnya ketua panitia, megang jawatan-jawatan AJK sebagai guru. Kemudian dinaikkan pangkat sebagai guru kanan mata pelajaran teknik vocational daripada 2022 hinggalah kini 2025, selama 3 tahun. Okey, baik. Saya nak tanya cikgu lah, apa kaitan ilmu yang dipelajari semasa belajar kat universiti dengan pekerjaan sekarang? Apa yang saya belajar di universiti dulu memang berkaitan dengan apa yang saya pelajari ataupun apa yang saya kerja sekarang, sebab saya memang mengambil bidang perekonomian. Masa saya matrik dulu, saya mengambil matrikulasi perekonomian, dan ijazah pula saya ambil perekonomian dengan pendidikan. Kemudian saya terus mengajar dalam mata pelajaran prinsip perekonomian. Seperti juga saya juga mengajar ekonomi dan beberapa subjek lain lah, subjek sampingan. Okeylah, saya nak tanya, apa pencapaian dalam pekerjaan sekarang, sama ada pernah menerima anugerah atau memenangi pertandingan? Sepanjang saya berkhidmat sebagai seorang guru, saya telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali. Pada tahun 2000 dan 2014 saya pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang lah. Okey, saya nak tanya cikgu, apakah faktor-faktor yang membantu perkembangan kerjaya individu cikgu? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerjaya saya. Pertama dari segi keluarga lah. Keluarga banyak memberikan saya dorongan, memberikan saya sokongan sepanjang saya bekerja. Ibu bapa saya, arwah ibu bapa saya, suami dan anak-anak memberi sokongan yang padulah sepanjang saya bekerja sebagai seorang guru. Tanpa mereka memang saya tak berdiri di sini, tanpa sokongan mereka.
Okay, faham cikgu. Okay, saya nak tanya, apakah isu yang dihadapi di tempat kerja sekarang dan bagaimana menangani isu tersebut? Apa isu yang cikgu ada dan macam mana cikgu atasi daripada masalah tu? Isu yang selalu dihadapi oleh guru biasanya adalah tekanan kerja lah. Tekanan kerja sebagai seorang guru. Kalau dulu pekerjaan seorang guru pergi balik sekolah, tapi sekarang guru sekarang pergi sekolah, lepas tu balik lambat sebab banyak bebanan tugas yang perlu digalas lah. Kemudian dari segi tekanan lain tu, dari segi mengawal pelajar, menjaga anak murid di sekolah. Sebab anak murid dulu dengan sekarang ni lain. Anak murid dulu lebih menghormati dan yelah, lebih menghormati guru, dengan kata guru. Tapi sekarang ni pelajar mereka lebih advance dan kita kena mengikut retak mereka. Dan dari segi kawalan pelajar tu sekarang ni memang kena lebih lah berbanding dengan dulu. Okay, saya nak tanya cikgu lah, apakah pengalaman di tempat kerja yang memberi motivasi kepada individu cikgu? Pengalaman di tempat kerja yang beri motivasi kepada cikgu. Sebagai seorang guru, saya juga mengajar mata pelajaran perekonomian dan ekonomi. Kalau pelajar saya mencapai kejayaan yang cemerlang dan mendapat keputusan yang baik, itu adalah satu kepuasan saya sebagai seorang guru lah. Contohnya kalau pelajar saya ramai mendapat bilangan A dan lulus, ramai yang lulus, tu memberikan kepuasan kepada saya sebagai seorang guru. Itu dah kepuasan guru sebenarnya. Faham cikgu. Okey, ini soalan terakhir daripada saya. Apakah perancangan untuk perkembangan kerjaya pada masa hadapan? Okey, saya sebagai seorang guru lebih kurang ada lagi 9 atau 10 tahun lagi saya berkhidmat. Okey, saya ingin menjadi seorang guru yang cemerlang dalam bidang saya dan juga dalam bidang pentadbiran yang sedang saya lalui lah. Matlamat saya ingin terus mencapai kejayaan dalam subjek yang saya ajar dan juga dalam bidang pentadbiran di sekolah. Sebab saya sebagai seorang pentadbir atau JKMP kena menjaga guru-guru di bawah bidang saya dan juga begitu juga subjek yang saya ajar. Okey, itu saya cikgu. Terima kasih cikgu Zana. Sama. Sebelum lupa beritahu, nama penuh cikgu apa? Suzana binti Zainuddin. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama.